Hello and hi. Okay, hari ni sis nak tunjuk cara nak buat simple kitchen, simple love kitchen. Okay, apa yang kita perlukan? Ini scissors, kita perlukan gunting. Okay, ini adalah dua template yang sis akan gunakan. Butterfly dan juga love lah, kecil saja. And then macam biasa kita perlukan gunting dan juga benang. And then felt. Saya akan guna dua color felt, satu pink, dan satu lagi saya akan guna warna biru. Okey, mula-mula kita tekap dulu template love ni dekat kain pink ni lah. Okey. Okay, ini yang kita dah lukiskan dua love. Dan juga sekarang kita lukiskan satu lagi butterfly. Kita letakkan di atas love berhenti, okey. Okey, ini dia. Dua love dan juga dua love, okey, dan juga satu butterfly. Okey, sekarang kita sisakan gunting lah kedua-duanya. Okey, ini adalah hasil gunting. Okey, yang ini butterfly. Dan ini adalah dua pink felt berbentuk love, warna pink. Okey, pastikan masa kita nak jahit nanti, yang ada kesan-kesan hitam ini kita akan letakkan di dalam macam ni, okey. Okey, mula-mula sis akan ambil satu saja template ni untuk sis jahitkan butterfly ni di atasnya macam ni. Okey. Dan kita perlukan lagi sikit untuk letakkan di tengah ni. Sis akan tunjukkan kita gunting sedikit kain felt untuk letak di tengah. Okey. Okey, macam ni. Kecil saja. Okey. Yang kecil ni kita akan letakkan sebagai tulang lah. Tulang atau badan dekat butterfly ni. Jadi kita jahit lah. Okey, boleh tengok sis dah jahit, okey, bahagian tengah dia. Okay, selepas ni sis akan cantumkan lah dua keping felt ni untuk jadi kitchen love. Okey, kita tengok Okey, ni yang dah siap. Ini adalah kita boleh buat dia kitchen, boleh gantung kat beg atau kita boleh bagi hadiah kat kawan. Okey, senang saja, nampak simple. Ada love dan juga butterfly. Okey, selamat mencuba.